Kau ada orang jawab. Tak berangkat Kana. Yo. Kana. Dia orang kat rumah BD, aku balik hantar kereta, lepas tu BD datang. Mak kau kat mana Tom? Bagi location Tom. Kau datang rumah BD je, BD tengah tunggu Haji ambil barang tu. Dia orang datang rumah kau juga kan? Ya, sebab laluan rumah aku untuk pergi ke Tiram. Elok aku datang rumah kau. Tu aku naik highway ni. Okey, kalau macam tu pergi rumah aku je lah. Nanti nanti aku hantar location. Okey, cantik. Aku ingatkan dia orang dah gerak, rupanya dia orang busy lagi. So nak pergi rumah si Ketum ni kejap. Dia sebenarnya tak minum Ketum, tapi orang panggil dia Ketum sebab mata dia sedikit tu. Tak kena pergi rumah Ketum terus. Dia akan pick up Ketum dekat rumah. Lepas tu terus gerak ke Tiram. Aku gerak sendiri sebab banyak barang aku. Banyak barang ni kan mak ni. Macam nak camping 10 hari. So let's go guys. Tadi diorang pergi beli barang dekat Aeon. Diorang kumpul tadi. Aku tak ada, aku pergi ambil wife aku balik kerja. Lepas tu nanti diorang naik sekali dengan BD dan semua. Biar aku solo trip. Bawa barang aku banyak kat belakang ni. Naik dengan diorang macam susah sikit lah bawa barang banyak kan. Anyway, hari ni hari Sabtu. Tak tahu jalan jam ke macam mana. Sebab tadi aku turun daripada rumah aku dekat highway nak mengalir ke KL dari jam. Mengalir ke JB ni tak berapa jam, cuma banyak kereta. Maybe sebab weekend kot. Perjalanan dari JB ke Mersing ni tak tahu berapa jam. Dan nak tengok untuk hari ni berapa lama kita akan sampai. Sakainya ya Allah. So let's go ke rumah Ketum. Aku rasa jam ni sebab hari ni hari weekend. Ni baru nak pergi makan Ketum ni. Assalamualaikum. Selamat kembali ke vlog aku yang So hari ni apa aktiviti hari ni kan? Hari ni member aku ajak pergi camping. Sebab salah seorang daripada member kita orang ni dia balik daripada KL lah. Sebab satu lagi sebab dah lama tak jumpa tau. Plan hari ni kita orang akan ke Mersing untuk camping. Location kat mana sebab dia orang tak beritahu aku tau. So detail dia aku tak tahu sangat. Kita tengah tunggu Ketum kat rumah dia ni. Dia kata dia kat bawah sana. Dia suruh tunggu dekat jalan luar, tapi dia tak ada pun kat sini. Kita orang sebenarnya set untuk berkumpul dekat sini sebab tunggu BD Haji yang baru balik daripada beli barang tadi dekat Aeon. And then lepas kita orang berkumpul kat sini semua, terus gerak ke tempat camping lah. Jangan lupa subscribe, right? Dia tadi dekat sini. Dia kata ada warung tak siap kata. Tu si Ketum ni. Inilah yang baru balik dari KL tu, Ketum Albana. Betul lah dia cakap. Bini mana tu? Bini mana? Buat report Buat report lah. Aku pun bawa. Mana kamera kau? Tengok. Aku minat dengan kamera ni kau tahu. Cuma aku tadi nak beli, bini aku tu tak payah. Baik Dia flip. Baik dia kan vlogger lah. Masih dalam percubaan jugalah. Baru new lagi lah orang kata kan. Vlogger tak vlogger? Janji Melayu. Janji Melayu tu mesti kena ada. Itu nama Melayu. Mana siap? Long way. Kau juga tolong nak hold kau. Connecting. Hello? Oh hello. Waiting for others. Apa Syah? Dah pukul 4.30 Dah 20 minit tunggu. Mana Di? Bila nak buat sambungan video tu? Ha? Aku tengok video kan sama je kan? Mana? Hei! Untung lah gini ni payah. Woi. Nak ribut ke tak? Kita tengok pengen Ketum yang mana nak naik MyV dengan Table Fire. Ketum Melayu Long. Hei! Ha? Melayu Long lagi long. Naik kereta ni je long. satu kereta je lah. Ni satu kereta je long. Bagi Hantar. kereta. Jason King. Dia ni aku baru kenal dekat ML. Jason King. Kau memang buat mana? Sikit lah. Untung kuat merajuk. Dia orang suruh aku parking kat sini. Kena tolong sikit loh. Bahaya siap. Aku trauma parking kat sini tu maknanya. Ini tapi kalau nak masuk sini, kau kena masuk slot tau. Bukan tak nak kau bawa kereta, cuma keseronokan dia akan berlainan sedikit. Faham. Aku trauma sikit kat sini. Sebab aku selalu ambil locking kat situ. Kau tahu kena sodok je set mirror. Lepas tu aku cakap kau boleh masuk slot.
Slot macam ni orang tak kacau. Baru tadi nak biling-biling bawa kereta kan. Hujung-hujung. Okay gang, semua dah berkumpul. Jom. Ini jam lah kita gerak. Mana kita Dato'? Nak pakai iPod Run. Ketua pergi Aku dah cakap dengan korang, nama dia Ketua tapi dia tak kena Ketua. Nama je cukup lah. Jalan. Cuaca kita mantap separuh jalan macam ini. Kita orang pun sampai lagi dekat Mersing. Dah separuh jalan, dah baru lepas pantai tinggi. Cuaca lebat ni. Arah-arah Mersing dah hujan. Itulah orang Melayu paling jauh dia kapal besar. Hikayat Merung. Tengok situ One Piece kan. Situ lah sekarang keadaan. Dia kurang Kisah-kisah Nabi juga. Diorang punya power bulan. Diorang punya mujizat. Dia punya mujizat. Macam tapi orang akan cakap mengarut Orang yang belajar pasal Nabi, kisah-kisah Nabi akan faham. So kita cari driver macam mana je kan? Main bisa ke belakang tu. Sekali cakap apa ni? Kalau kita Thailand okey lah. Free. Let's go Thailand. Sampai sepakat je lah. Pasal tu yang Okay gang, kita dah masuk area Mersing. Lebih kurang 40 minit dah akan sampai. Mersing kan? jalan depan lagi sikit ke kanan. Lepas tu lalu jalan tempat open ekor tu, straight je pergi Papai. Okay, kita nak pergi singgah beli kumpul ekor dulu. Lepas ni mana? Tu baru kita terus pergi ke Okay gang, kita dah sampai kat Mersing. Daripada JB tadi pukul berapa? Pukul 4 lebih lah. Daripada pukul 4 lebih, dia sampai kat Mersing dalam pukul 6.45 macam tu. First kali kita nak singgah pergi Kumpul ekor. Lepas tu baru kita bergerak ke Port Genting je. Ni benda ni dah berulang kali aku cakap. Minta tolong korang tu subscribe kan. Jangan suruh aku cakap banyak kali. Bila lebih Petronas ni kan, aku teringat kes lepas tu aku dan sepupu aku. Kereta dia bok minyak rosak. Kau bayangkan macam mana kita orang nak balik daripada Mersing sampai ke JB. Kalau Siman tu tengok di sini kan, kat kawasan Mersing ni, dia yang famous dia pokok lekor. Dia macam kat Terengganu lah lebih kurang. Kat Johor pun ada juga. Kat Terengganu je, Johor pun ada. Okay kan, kita dah bola BD. Terkejut aku. BD dia akan beli kopor jap. So ni lah tempat yang aku cakap, yang kalau orang pergi Mersing, kat sini lah tempat dia pergi. Kalau orang pergi Mersing, dia akan borong kopor kat sini. Macam-macam kopor tu. Sebenarnya aku cek kedai runcit. Lagi utama kedai runcit daripada kedai kopor ni. Tapi orang boleh tengok kedai ni kat belakang. Let's go. Okay, kita nak singgah kejap BHP. Kita orang nak cari rokok satu hal. Cari air manis satu hal. Banyak benda tak ada ni. Gerori. Assalamualaikum. Hai kak. Mana-mana air gas ke? Air kotak. Kau ngau? So macam mana? Ya Haji, kau malu-malu pula. Benda malam sekarang haus. Benda malam-malam sekarang haus. Macam cakap. Aja ni foto. Dah selesai beli barang, kita orang nak terus ke camping site. Okay, kita nak set up jap. Lepas tu boleh relax-relax, makan ke apa, bakar-bakar. Tapi nak set up kemah dulu.
Ini kosong. Okey. Ini kosong. Yes. Awak ada saya kat sini pun nanti. Okey tahu. Oh, ya, Mek, tahu. Kacak ni. Kita pun tak tahu kan. Awak kemah awak. Tapi dia kemah asli. Pasti dia. Asli pasang dia tahu awak. Okey. Betul. Masuk bang. Okey, masih bang eh. Beza pakai tak ada bayar. Kemah ada bayar. Dia orang ni sebenarnya nak cari spot baru tau. Tom, aku rasa alligator dulu lah Tom. Tom, aku rasa alligator dulu sebab dia orang tengah cari spot baru. Alligator dulu lah. Ayam dalam box tu. Ayam, kambing. Kalau kita dulu Actually tadi kita orang kena tegur. Actually tadi kita orang kena tegur sebab bukan tegur sebab apa, sebab ada orang booking kat kawasan ni, yang petak tu belakang tu. Abang tu ingat kita orang yang booking, so bukan, ada tim lain. Ni sekarang dia orang tengah cari pot yang belah sana tu, tengok. Tu jauh sikit kan, nak bawa ke sana bai. Nampak? Kau nampak Bibi dengan si Ajib nampak? Jauh ke sana. Alright tak alright tu. Okey geng. Sekarang ni kita nak cari kayu jap. Sebab nak buat unggun api. Tadi dekat camping site kita orang ni, tandas ni kena bayar. So total 4 orang dalam RM55. Sekarang aku dengan Haji nak pergi cari kayu jap. Sementara dia orang tengah nak set up barang masak. Kena adjust. Tu lah. Aku ada ketan dalam beg tapi kayu tak ada. Dia tahan lama kan. Lagi. Kayu tak ada geng. Tak ada kayu. Nak gini ya, cari dulu. Ni sabut-sabut kelapa ni boleh kot. Kayu tu ada tapi dia sedih lah kayunya macam alah macam tu. Ini bukan kayu ni, aku pokok. Kau tengok ni. Aku pokok dulu. Kayu boleh pasal Maghrib. Jangan orang duduk dalam hutan. Duduk dalam hutan dia tak buat vlog je. Tapi dia nak survive, nak hidup. Ini kalau ada parang elok lah ni. Dia boleh hidup lah api. Tak ada jual ke ni kayu? Jauh perjalanan. Jauh perjalanan, luas pemandangan, kau tahu. Macam ni lah. Jauh perjalanan kita daripada kemah ni, luas pemandangan kita orang walaupun gelap. Jadi tu kau orang pula. Haji dah jumpa, aku pun dah jumpa. Kita dah ada. Ini plug point ni kau tahu berapa? RM25. 25? Kita brother tu kata dia orang ni ada majlis tau sebenarnya. MDM, Majlis Daerah Melaka. Melaka kau, pusing. Bos tapak-tapak ni semua. Dia kata ada majlis akan pantau esok pagi. Cakap rajin pula majlis saya Ahad nak bangun pantau. Besok pagi kena pakai gelang dia kata. Gelang biru. Ada dia bagi 4. Gelang biru macam kat Wet World tu. Sampai lagu ni masuk timpak lah. Ya. Dia orang punya setup ni baik tau. Kita orang punya setup ni santai. Nampak? Apa pun tak nampak. Tak ke taman Skoda. Assalamualaikum. Buat apa geng? Ni je yang mampu dia. Boleh lah ni, survival 101. Okay tu Kau nak ayam dulu ke kambing? Tukar hati lah Tom. Bidi mana Bidi? Bidi. Ya Bidi. Aku tak nampak Bidi kat mana. Tapi tak apa. Nak set up api jap. Kita nak buat fire extinguisher. Bukan. Fire apa ni? Fire pit. Tidur lama tu. Betul.
kayu gini tak cukup tu. Nanti api dia. Nanti tak masak tu ayam ni. Okey. Okey. Mantap lah Chef Faiz. Ini Chef Faiz. Chef Al-Ketum Albana. Albana. Okay, kayu api kita tak berjaya ni. Aku rasa kena cek kayu api. Sebab kayu api kita ni tak berjaya. Api ni kawasan paya ni. Bukan paya, parit. Hahaha. Di. Kawasan ni dia terlalu bersih. Kita ganting kayu tak jumpa. Uyuh. Itu jadi alas Profesor BD Aldeporto. Okay geng, berjaya bawa misteri Nusantara. Api dah settle. Tunggu ketua masak. Okey, dah siap dah. Masak apa? Ni ayam dulu. Malam sikit kita masak kambing. Kambing Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Gas habis ni. Gas habis? Gas habis ni. Lemuk. Guys, kita dah siap set up. Ketum dah siap masak. Bibi pun tengah cari gas. Haji pun dah dekat dalam kemah. Aku dah santai-santai. Api pun dah tak terpadam masa ni tu. Dalam ni kita nak lepak-lepak, chill-chill, makan-makan sambil kena sembang. Sambil-sambil korang enjoy video kita orang buat ni, janganlah lupa subscribe kalau boleh lah kan. Tadi tak banyak pun minta subscribe je. Okay. So dekat Mersing ni dia ada satu kawasan yang boleh camping. Ujung-ujung sekali kalau korang jalan daripada kedai yang famous aku cakap tu, dekat kawasan ujung sekali kalau korang straight je jalan ni, jalan yang sama, straight je. Ada satu pot memang dekat sini kawasan orang-orang camping. Belah-belah sana ramai je orang yang buat setup camping. Kita orang yang ambil yang paling hujung. Dekat sana tu nampak lah. Dekat sana tu ada orang camping. Setup dia baik kita orang boleh setup simple-simple. Sebab makan nasi kari tu kat Mama. Kita makan satu kuali macam tu je. Kau nak rekod ke? Rekod lah. Aku nampak Haji pedang kamera tu. Selain daripada cik ganti kayu ni. Okey geng, kita nak makan geng. Bismillah. Dalam asrama. Dalam asrama. Makan dulu. Oh, Akbar. Aku dah sebentar lagi. Jadi lagu. Ilusi. Ya. Kita sebagai jadi lagu tu. Kau ada. Betul. Kani dah. Dia baru tarik. Bagi Ajib gini. Kot. Bagi Ajib pun. Jom. Selamat pagi. Kita nak bangun pagi tadi.
Dia orang tadi bangun awal mandi laut. Dah dekat pukul 10, 9.50 lah. Kita orang nak gerak-gerak dah tengah kemas buat belakang. Oh lupa nak cakap toilet tu macam aku cakap kan kena bayar kan. So kalau nak pergi mandi kat toilet tu kena bawa gelang. Gelang tadi aku dah buang dah, warna biru gelang ni. Nak masuk toilet tu ada kunci. Kena bawa 2 orang masuk toilet tu. Sebab seorang jaga pintu depan, seorang lagi mandi. Belum balik tengok pemandangan dulu lah. Kita dah siap kemas geng. Tinggal kemah ada haji kat dalam dengan seluar baju. Jadi kata Krabi. Panas. Rap. Tak ada energi tu pagi ni. Shoot tu. Dia kena sabuk dulu sikit. Boleh juga. Towel. Sudah simpan. Ada beg. Ambil lah. Mana nak? Boleh. Okay geng, nak pergi pulang kunci. Lepas tu kita nak terus gerak. Kunci ni kena pulang. Okay. Okay geng, kita orang nak beli burung kumpul ekor. Sebab tu nak ada orang kirim. Sama gak dengan aku orang kirim. Jom cari. Mesti kedai ni juga ni. Kau ni siap dekat sini. Tak ramai. Aku pergi sini lah. Ni hijau. So saya ambil 2 ni. Merah satu, hijau satu. Dengan kumpul ekor. RM20. RM20? Panjang. Yang tu dia kembang bulan. Dia keras sikit. Ada mana-mana lagi ni? Apa ni? Jadi mungkin IT. proses balik lah. Siap punya IT. Parking tu. Ha? Depan ni tu tak ada ke mana lagi. Dia cakap kita ni team leader. Beli barang, borong sikit, terus balik. JB sebab ni nak balik KL pukul 5. Oh, lagi satu kenapa kita orang beli kopok kat sini sebab dia homemade tau. Dia buat sendiri, pasti sendiri. Kita tak pakai mesin. Tangan. Legend. Berapa umur pakcik kan? Dah lama kedai ni. Bonus man. Dia orang mesti kat kubu Jepun lah. Ada pintu tapi dia dah blok dengan blok. Sebelah sana? Sama lah. Ni kira macam pandan lah.